Tiga jenis wanita, tiga jenis perempuan, jangan jadikan isteri. Tapi kalau dia dah jadi isteri kita pun, maka didiklah ia, pandulah dia, bimbinglah dia dengan sebaik-baik bimbingan. Tapi kalau dalam tempoh tengah buat pilihan, tengah duk mencari, tengah duk memilih, pastikan tiga perkara ni tengok baik-baik. Pertama sekali, perempuan yang jenis mulut kotor ataupun mulut toksik, mulut jenis membawa cerita, menghasut sana, menghasut sini, orang atas diampu, kawan sebelah disiku, orang bawah dimalu. Dia kadang mencetuskan pergaduhan dua pihak gara-gara kerana dia punya lidah dia tu, mulut dia tu. Padahal orang lain hidup aman, tenang, bahagia, tapi sejak dia hadir, banyak mengkacau bilaukan hubungan orang lain. Bahaya amat sangat mulut macam tu. Yang keduanya adalah wanita atau perempuan jenis tak jaga maruah diri. Dengan lelaki-lelaki mana pun dia bertepuk tanpa lebih kurang dekat social media menampakkan aurat ke, dia memang tak jagalah maruah diri. Dia tak kisah ke perangai ke kelakuan dia. Walaupun kadang ada orang tegur, dia hentam balik. Orang nasihatkan dia, dia smash balik. Bukan dia nak terima, bukan dia berlapang dada terima nasihat orang. Rasa cerdik sangat dah kot. Tu yang kedua. Yang ketiganya, jenis tak solat. Kalau jenis tak semayang ni, bayangkan bagaimana seorang suami nak hidup bersama dengan seorang wanita, seorang perempuan sebagai isteri. Anaknya pun nanti nak supaya jaga semayang. Tapi kalau mak pun jenis tak jaga solat, tak jaga ibadat, macam mana? Kita hidup nak bahagia dunia sampai akhirat. Tapi kalau ada ciri-ciri macam ni daripada awal, minta jauh lah, siap-siap. Pasal kita dalam Islam pun, antara ciri-ciri yang kita nak cari termasuklah kerana agamanya, keturunannya, kecantikannya, hartanya dan banyak lagi. Jadi kita berdoa pada Allah supaya dapat jodoh yang baik, sama-sama melayari bahtera rumah tangga penuh cabaran dan dugaan, tapi iman sentiasa di dada.